Aku pening lah dengan motor ni. Depan dia punya tinggi, anak kucing pun boleh tidur. Niat tu dah betul dah nak buat sendiri. Motor ni banyak ragam dia daripada elok sebenarnya. Mileage aku 3,000, oil pressure switch dah pecah dah. Habis banjir bawah ni. Side mirror dah lah capang. Memang taklah aku nak guna buang. Ganti yang macam ni, betul. Semangat tu datang memang berkobak-kobak. Tapi itulah malasnya lebih. Shield ni dah lah besar macam telinga gajah. Yang tu nanti aku tukar. Semangat hilang memang Pak Tam lah aku cari. Tam, kau settle motor ni kasih rendah. Tapi itulah ujung-ujung aku yang kena ni. Apa hal? Adalah sikit benda kena potting, baru nampak cun sikit. T-fork ni aku potong awal-awal. Senang nanti aku nak tukar fork lain. Aku potting, dia pijak. Apa yang penting je sama. Bajet pun belum ada nak beli model bazooka tu. So kita modify aje lah. Janji rendah, janji selesa, janji cantik. Dekat mata aku. Dekat mata kau tak cantik, kau punya pasal lah. Kan motor aku, bukan motor kau. Fitting pun dah siap, terkeluar sikit je. Ngam-ngam cun-cun. Nanti ada orang tanya, terkeluar sikit kenapa rendah gila-gila? Adalah rahsianya. Kalau aku bagi tahu tak dapat cari makan lah. Tak nak terkeluar terus pun boleh. Boleh je. Kau nak buat juga? Nak buat? Mail lah. Dah siap, inilah hasilnya. Macam sama je. Pening lah. Tapi tadi aku test rendah. Habis gila punya lawet. Itu je lah kot cerita untuk motor ni. Bye.